Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Obbolan. Sebagai ayah dia yang sepatutnya selesaikan, Nabila Huda. Pelakon Nabila Huda percaya individu paling tepat untuk meleraikan kemelut keluarganya yang sudah lama berpanjangan adalah bapanya sendiri, iaitu legenda rock tanah air Datuk Amy Search. Saya tidak rindu sesiapa. Nabila 41 berkata soal perdamaian bukan lagi berada di tangannya memenangkan. Dia sudah berkali-kali berusaha dan memberikan penjelasan sebelum ini. Soal untuk berbaik atau mencari jalan penyelesaian, saya rasa lebih baik tanya pihak sana. Saya sudah banyak kali jawab soalan ini. Setakat ini memang tiada jalan penyelesaian. Mungkin sebagai ketua keluarga dan seorang ayah, dia yang perlu selesaikan apa yang patut diselesaikan. Nabila berkata demikian ketika ditemui pada majlis Together Anjuran View Malaysia yang berlangsung di ibu kota pada Rabu. Bercerita lanjut, pelakon filem Telagah Suriram itu mengakui sukar untuk membayangkan keadaan sekiranya dia berada di posisi seorang ayah yang terpisah daripada anak.